So guys, tutorial apa hari ni? So hari ni saya nak suruh Man Jawa buat tutorial double stroke. So untuk advanced player ataupun intermediate player, korang boleh tengok video ni sampai habis. Alright, untuk buat double stroke ni senang saja korang, okey? Yang penting pegangan korang kena betul. Jangan pegang macam ni. Nampak tak? Kalau pegang macam ni susahlah kita nak buat double stroke. Sebab double stroke ni kebanyakannya menggunakan wrist. Ibu jari korang ni kena letak dekat sini. Bukan dekat tepi ni, dekat permukaan yang rata ni, okey? So kalau boleh pegang depan lah. Jangan terlalu depan sangat. Okey, tengah-tengah sikit ke. Jangan pegang belakang sangat. Kalau tangan wrist dah power tak apa pegang belakang ni, okey? Tapi kalau boleh pegang kat tengah-tengah macam ni. Double stroke ni dia ada 3 step. First korang kena hayung raket dulu. Contohnya bola sampah nanti pump korang hayung. Lepas tu and then korang tarik ke belakang and then korang pukul. So yang first tu adalah yang fake punya lah, yang tipu punya, tipu-tipu. Tolak, tarik, pump. Tapi kena buat dengan laju. So jom kita tengok macam mana saya buat. Let's go. So ini adalah cara hayunan dia. Bola sampah. So bila korang dah buat macam tu, kemungkinan opponent akan tertipu. Kau nak tengok tertipu macam mana? Ini contoh lah. Jom. Korang nampak tak tu? Dia dah tokono. Okay guys, korang dah tengok kan tutorial Man Jawa buat tadi. So, apa Man? Kalau dah jadi, buat sampai jadi. Kalau video ni bermanfaat, korang boleh like, komen dan apa Man? Share video ni.